Kalau dekat Malaysia, depressed buat tattoo. Kalau kat sini, happy buat tattoo. Penuh. Aku baru sampai Semarang, Indonesia. Aku nak surprise kawan-kawan trader aku dekat Indon. Dia orang tak tahu tau aku nak datang. Dia orang kata dia orang trader Indo yang paling padu. Aku masuk sekarang, aku terus nak tanya dia orang nak buy ke nak sell. Assalamualaikum. Hey bro. Siapa-siapa aku punya follower yang kenal dia, dia shoot dengan kereta aku. Kereta aku, kereta kau? Kata aku. Kalau dekat Malaysia tu kereta dia lah. Dia dah balik jadi kereta aku balik. So Rolex bersusun tu. Kamu kata kamu top trader Indo kan? Yes. Buy atau sell? Sell. Kenapa sell? Karena kau tak terjun dulu. Kamu top trader Indo, jadi kalau kamu kata sell, price Junam. Junam. Oi bocil, Golden Boy from Shopee. Wah, Bocah Free Fire ni. dari mana dia datang? Tahu, tiba-tiba datang. Kamu bangun. Dia kata dia top trader Indo. Buy ke sell? Kalau tengok struktur ambil sell lah. Dua-dua top trader Indo kata sell. Kau bagi alamat ke sini? Tak. Lepas tu dia datang. So aku add Kyle, plan lah kita orang datang sini nak jumpa dia orang. Sekarang ni Trader Malaysia explain kenapa sell. Dekat H1 ni aku nampak ada trend breakout, lepas tu price dah buat bearish engulfing H1. Aku buka low time frame ada drop base drop. Kalau kau nak ilmu-ilmu ni semua, kau tekan link kat bio aku, kau claim ebook tu. Kau nampak ni, drop base drop, dia tak berjaya break lagi. So betul lah, Malaon dua orang ni kata sell. Aku pun masuk lah sell. Ambil. Pisang. Kalau dekat Malaysia, depressed buat tattoo. Kalau kat sini, happy buat tattoo. Penuh. Top trader Semarang. Padahal dia ni budak sekolah lagi tau. Tu nampak. Okey lah. Kalau withdrawalnya gede gini, ada lagi nggak top trader di Indo yang lagi bagus dari kalian? Siapa ya? Coba kang kami. Sekarang setup sell tadi dah running. Sekejap aku close sekejap. Ni Koreal aku Ingat dia orang jadi Koreal. Aku pada $1,000 running. Lebih kurang RM4,000. Jom bagi tahu dia. Han Bim. Setup sell kita ni udah running. $1,000 USD. $1,000 USD kalau dalam rupiah berapa? 17 juta. 17 juta. Boy, back. Ni sebab dia orang dah bagi decision yang tepat. So ini untuk dia orang dua. 8 juta. RM1,000. Baik kita bagikan. Charity. Bagus. Bagus kita buat charity Semarang. Kalau korang nak jadi macam Malaon ni, padahal semua budak-budak lagi, bayar aku je. Kau tekan link kat bio. Ciao.